Alright guys, I Gary ya daripada GCM Motor guys. Hari ini kita nak review Momos Daytona Cafe Racer 250. Okay, CMC punya. Tahun 2021, ini used lah. Kita nak jual dengan harga jualan hanya 5,800 cash siap potong nama. Ada free warranty setahun bagi korang. Kalau buat loan, deposit kosong, bulanan 100 lebih 5 tahun. 200 lebih 3 tahun. Lepas tu ada free warranty setahun bagi korang lah. Kalau credit card limit cukup pun boleh bayar guna credit card. Lepas tu kita buat EPP 0% interest installment dengan bank korang. Boleh PM kita untuk dia punya TNC. Alright, kita tengok motor. First, korang boleh nampak tayar depan dia pakai Corsa. Okay, pakai Corsa size 110 80 18. Pakai Corsa 58S. Model 123. Alright, depan punya helm dia dah pakai yang aftermarket punya helm. LED punya sinar, ada visor lagi windshield. Alright. So ini engine 2 silinder, CMC punya. Engine 2 silinder, tangki pun besar, double exhaust kiri kanan. Okay, belakang pun tukar air super yang adjustable. Belakang punya tayar FKR. Alright, size 13 90 15. You tengok dia punya exhaust kiri kanan. Okay, exhaust kiri kanan Alright, lepas tu handle pun dah tukar yang CNC punya. Kemudian, alright, handle pun dah tukar yang CNC punya. Lepas tu kita start bagi korang dengar. Alright, CMC Momos Daytona Cafe Racer 250. Kita nak offer harga jualan 5,800 250cc. Harga memang berbaloi, mampu milik. Ada free warranty setahun bagi korang, term and condition. Lepas tu kalau buat loan, minimum deposit kosong, full loan, bulanan 100 lebih 5 tahun, 200 lebih 3 tahun. Kalau korang minat motor ni, Roger kita. Bye!